Assalamualaikum semua. Nama saya Naidatul Khadijah binti Mahmud Alaya Kasim. Hari ini saya akan membuat tugasan HBEC 3103. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak. Soalan 2 yang harus saya buat adalah pembentangan slide PowerPoint. Tajuk pembentangan saya pada hari ini bertajuk Teori Perkembangan Bahasa. Definisi dan konsep. Perkembangan bahasa, proses peningkatan struktur dan fungsi bahasa yang lebih kompleks sejak bayi dan proses kritikal dalam kehidupan kanak-kanak yang membentuk cara mereka berkomunikasi dan memahami dunia. Ia juga melibatkan dua proses iaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Perolehan bahasa bermaksud faktor genetik dan persekitaran kanak-kanak. Pembelajaran bahasa pula ialah kemampuan cara berfikir asas dan komunikasi dengan orang lain menurut Muhammad Rai Syai 2021. Tujuan pembentangan pada hari ini untuk menghuraikan 3 teori utama dalam perkembangan bahasa, menganalisis kelebihan dan kelemahan setiap teori-teori, mengaplikasikan teori-teori ini dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak. 3 teori perkembangan bahasa iaitu teori nativisme, teori interaksionisme, 3 teori behaviorisme. Yang pertama ialah teori nativisme. Okey, teori nativisme, tokoh utamanya adalah Noam Chomsky. Konsep utama ialah Language Acquisition Device yang bermaksud LAD, iaitu alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak. Asas teori iaitu kanak-kanak dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk memahami dan menghasilkan bahasa tanpa perlu diajar secara langsung. Ciri-ciri utama ialah setiap individu kanak-kanak ni mempunyai keupayaan dalaman untuk belajar bahasa. Terdapat struktur tata bahasa sejagat dalam otak manusia. Mereka percaya penguasaan bahasa kanak-kanak berkembang melalui alat pemerolehan bahasa semula jadi LAD dalam otak. LAD juga membantu kanak-kanak menganalisis bahasa yang didengar dan membentuk tata bahasa yang betul. Konsep Nahu semula jadi otak manusia mempunyai set bahasa sedia ada sejak lahir. Konsep Nahu universal, manusia tidak kira keturunan memiliki terjemahan bahasa dalam otak dengan sistem bahasa yang bersifat universal. Seseorang kanak-kanak berlainan bahasa mampu menguasai bahasa lain walaupun diajar bahasa lain sejak kecil. Selain faktor kognitif, bukti biologi menyokong hipotesis LAD kerana data mencadangkan lokalisasi keupayaan bahasa kepada kawasan tertentu otak. Kawasan Broca ialah bahagian otak yang digunakan untuk menterjemah bahasa. Di dalam jika bahagian ini terjejas, manusia tidak dapat menggunakan corak tata bahasa yang dicipta kerana mengandungi cabang kognitif untuk pembangunan bahasa. Contoh, teori nativisme ialah seseorang bayi yang tidak pernah diajar secara langsung tentang struktur tata bahasa sejak kecil dapat membentuk ayat dengan betul setelah terdedah kepada bahasa. Contohnya, seorang kanak-kanak yang mendengar orang sekeliling kata, "Saya mahu makan." Boleh secara semula jadi membentuk ayat baru seperti "Saya mahu susu" tanpa perlu diajar secara langsung tentang susunan kata. Teori nativisme kelebihannya adalah menjelaskan mengapa kanak-kanak mampu memahami bahasa dengan pantas dan juga memberi asas kepada teori perkembangan kognitif dalam linguistik. Kelemahan teori nativisme ialah tidak mengambil kira peranan persekitaran dan interaksi sosial dalam perkembangan bahasa. Teori yang kedua ialah teori interaksionisme. Teori yang kedua ialah teori interaksionisme, iaitu tokoh utama ni adalah Lee Vygotsky. Konsep utama ialah ZPD, Zone of Proximal Development, dan interaksi sosial. Asas teori ini adalah perkembangan bahasa berlaku melalui interaksi dengan orang lain, terutama ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Ciri-ciri utama adalah bahasa berkembang melalui pengalaman sosial dan budaya. Orang dewasa bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Contohnya, seorang kanak-kanak belajar menyusun ayat dengan bantuan melalui ibu bapa, guru yang membimbingnya. Melalui pembelajaran bahasa,
Ia juga ialah menggunakan alat komunikasi dalam proses merangkumi aspek kognitif dan linguistik seperti persekitaran sosial, kematangan dan biologi. Seperti bahasa mewakili pemikiran. Teori funksional diasaskan oleh Halliday. Fungsi bahasa melibatkan bentuk bahasa dan perubahan bentuk bahasa semasa berkomunikasi. Ciri-ciri teori fungsional adalah keperluan bahasa untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Penyampaian makna lebih utama daripada struktur bahasa. Contohnya, sistem bahasa kanak-kanak boleh menyatakan dua perkara dalam satu masa. Fungsi utama ialah menyampaikan maklumat, berkomunikasi dan berinteraksi. Variasi bentuk bahasa. Kanak-kanak belajar bahasa mengikut situasi. Variasi ini juga dapat meningkatkan kemahiran perkembangan bahasa daripada keadaan sosial masyarakat. Teori interaksionisme terbagi pada dua, iaitu teori kecerdasan pelbagai daripada Howard Gardner dan kedua adalah teori interaksi sosial daripada Vygotsky. Teori kecerdasan pelbagai dari Howard Gardner berkata bahawa setiap individu mempunyai pelbagai kecerdasan merangkumi 9 kecerdasan. Kecerdasan verbal linguistik seperti kebolehan manipulasi struktur bahasa, fonologi, semantik dan dimensi pragmatik. Kecerdasan interpersonal, contohnya kemahiran interaksi dengan orang lain secara verbal dan bukan verbal, iaitu mendengar, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, yang kedua adalah teori interaksi sosial dari Vygotsky, berkata peranan sosial dan budaya dalam perkembangan bahasa merangkumi dan saling berkait. ZPP, zon perkembangan proksimal, iaitu hak atas dan hak bawah. Hak atas ialah kemahiran yang dicapai melalui dengan bantuan. Hak bawah ialah kemahiran yang dicapai sendiri seperti monolog. Konsep perencah bermaksud mengubah suai tahap sokongan yang diberikan melalui ZPD, zon perkembangan proksimal. Teori interaksionisme mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah menunjukkan kepentingan interaksi dalam perkembangan bahasa. Yang kedua adalah menyokong pembelajaran bahasa secara semula jadi dalam persekitaran sosial. Manakala kelemahannya adalah tidak menjelaskan bagaimana struktur bahasa diperoleh secara biologi. Teori yang ketiga ialah teori behaviorisme. Okey, teori behaviorisme adalah tokoh utama dia adalah B.F. Skinner. Konsep utama adalah peniruan, peneguhan positif dan negatif. Asas teori ini adalah kanak-kanak mempelajari bahasa melalui interaksi dengan persekitaran dan pengukuhan daripada orang dewasa. Ciri-ciri utama ialah bahasa diperoleh melalui pembelajaran secara peniruan. Ganjaran dan hukuman membentuk perolehan bahasa daripada teori behaviorisme. Contohnya seperti seorang kanak-kanak mengatakan mama dan menerima reaksi positif yang menggalakkan pengulangan perkataan tersebut. Okay, teori behaviorisme mempunyai teori pelaziman klasik daripada Ivan Pavlov, iaitu perubahan tingkah laku baru yang berulang sehingga menjadi tingkah laku lazim. Pembelajaran terhasil daripada maklum balas. Hubungan antara rangsangan dan gerak balas, iaitu konsep generalisasi, diskriminasi dan penghapusan. Aktiviti rutin membentuk disiplin dan tingkah laku kanak-kanak secara berulang-ulang. Kanak-kanak akan lebih bersemangat jika diberi penghargaan dan pujian. Teori behaviorisme mempunyai teori pelaziman operan. Operan mempunyai dua. Teori pelaziman operan Thorndike dan teori pelaziman operan Skinner. Okey, contoh yang pertama ialah teori pelaziman operan Thorndike, iaitu kanak-kanak belajar menggunakan kaedah cuba ralat. Dua faktor utama yang merangsang pembelajaran kanak-kanak adalah ganjaran dan dendaan. Prinsip kesediaan, latihan dan kesan. Iaitu yang kedua adalah teori pelaziman operan Skinner, iaitu perubahan tingkah laku dirangsang oleh tindak balas di sepersekitaran. Konsep peneguhan positif, peneguhan negatif, dendaan, prinsip primat dan pelupusan. Teori behaviorisme mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, iaitu kelebihannya ialah menekankan kepentingan interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa berguna dalam pengajaran bahasa secara formal. Manakala kelemahannya adalah tidak menjelaskan bagaimana kanak-kanak boleh menghasilkan ayat baru yang belum pernah mereka capai dan juga yang belum pernah mereka dengar. Mengabaikan aspek kognitif dalam perkembangan bahasa.
Perbandingan ketiga-tiga teori ini adalah seperti berikut. Okay, di dalam gambar rajah ini kita dapat melihat perbandingan ketiga-tiga teori, iaitu teori nativisme, behaviorisme, interaksionisme. Iaitu tokoh utama dia, nativisme adalah Noam Chomsky. Konsep utama dia ada LED, dan juga kaedah perolehan bahasa ialah keupayaan semula jadi. Manakala teori behaviorisme, tokoh utama dia adalah B.F. Skinner. Konsep utama dia adalah peniruan. Kaedah perolehan bahasa adalah pengukuhan dan ajaran. Manakala teori interaksionisme, tokoh utamanya adalah Lev Vygotsky. Konsep utama dia adalah ZPD. Kaedah perolehan bahasa adalah interaksi sosial. Okay, ini adalah implikasi dalam pendidikan. Implikasi dalam pendidikan, iaitu bagaimana teori ini boleh diterapkan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Contohnya dalam teori naturalisme, ia dapat mewujudkan persekitaran yang kaya dengan rangsangan bahasa, dapat menggalakkan kanak-kanak berinteraksi dengan pelbagai jenis bahasa. Manakala teori behaviorisme menggunakan ganjaran untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa dengan betul, memberikan aktiviti yang melibatkan peniruan dan pengulangan perkataan. Manakala interaksionisme menggalakkan aktiviti berkumpulan untuk membina komunikasi sosial dan juga memberikan sokongan dan bimbingan kepada kanak-kanak melalui scaffolding. Okay, kesimpulan daripada ketiga-tiga teori ini yang saya bentangkan adalah ketiga-tiga teori mempunyai kepentingan tersendiri dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Gabungan pendekatan dari ketiga-tiga teori adalah yang terbaik untuk perkembangan pendidikan bahasa. Contohnya, nativisme menekankan potensi semulajadi kanak-kanak, manakala teori behaviorisme menunjukkan kepentingan pengukuhan dan latihan, manakala teori interaksionisme memberi penekanan kepada peranan sosial dan budaya. Dan di sini pendidik harus mengintegrasikan elemen daripada semua teori ketiga-tiga ini untuk membangunkan perkembangan pendidikan bahasa dan mempunyai strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada kanak-kanak. Dapat rujukan yang saya dapat adalah daripada implementasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, implementasi teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, KSPK Semakan 2017, Kurikulum Perkhidmatan Negara, teori pemolehan bahasa nativisme, LED, tujuan dalam penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran dalam jurnal. Language acquisition and language learning according to the behaviorism and nativism theory by Al-Quran perspective, learning theory and their implication in language learning, Muhammad Rai Syakri, 2021, CS Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak, Open University Malaysia, teori-teori belajar untuk kecerdasan bahasa anak usia dini, teori komunikasi interpersonal disertai contoh fenomena praktis. Terima kasih kepada semua yang melihat video pembentangan saya pada kali ini. Bye-bye.